Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pada pagi ini, sekolah kami telah mengadakan lawatan ke Pesta Buku di Maidin Mall Tunjung. Jom kita saksikan acara yang berlaku. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Pada hari ini sekolah kami telah mengadakan lawatan ke Pesta Buku yang bertapak di Maidin Tunjung. Assalamualaikum abang. Waalaikumsalam. Boleh abang memperkenalkan diri? Okey, nama saya Muhammad Afiq Husaini. Saya seorang pejuang di Pesta SMO. Okey. Apa dia nak tanya? Bagaimanakah sambutan murid-murid untuk Pesta Buku pada tahun ini? Tahun ini sangat meriah sebab tahun ni ia buat pesta yang paling terbesar di Kelantan. Terima kasih bang. Sama-sama. Assalamualaikum akak. Waalaikumsalam. Boleh akak memperkenalkan diri? Saya Roharatul Aisyah Radwan. Saya merupakan pekerja retail assistant di SMO Bookstore. Apakah sambutan murid-murid untuk Pesta Buku pada tahun ini? Setiap pagi kami akan dikunjungi oleh pelbagai murid dari sekolah rendah, sekolah menengah ke Pesta Buku. Dan sangat Terima kasih. Assalamualaikum abang. Waalaikumsalam. Boleh abang memperkenalkan diri? Nama saya Muhammad Hafiz bin Jafri. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Mulong dan saya baru habis daripada tingkatan 6. Apakah sambutan murid-murid untuk Pesta Buku pada tahun ini? Pada tahun ini Pesta Buku Terbesar Kelantan 2025 amat menggalakkan kerana seluruh para pelajar dari seluruh negeri Kelantan datang beramai-ramai ke Pesta Buku ini untuk membeli buku-buku dengan harga yang murah dan mendapat pelbagai dan dapat memenangi pelbagai cabutan bertuah. Terima kasih abang. Terima kasih. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Boleh cikgu memperkenalkan diri? Saya Muhammad Arif, Ibu Muhammad Arif dari SK Bacok. Apakah manfaat Pesta Buku untuk murid-murid? Banyak kelebihan Pesta Buku ini, terutamanya kepada murid. Salah satu daripadanya dapat memberi pendedahan kepada murid tentang kepentingan membaca dan dapat memberi pengalaman baru kepada murid untuk sama-sama keluar daripada kawasan sekolah dan melihat pemandangan dan suasana di tempat lain seperti di Maidin Mall. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Daripada register ni untuk soalan kuis bersama dengan dua orang cikgu yang cantik kat sini. Mungkin adik menjawab soalan dengan lebih baik. Terima kasih. Sekian sahaja untuk hari ini. Semoga kita jumpa lagi di episod yang lain. Bye.